Kak, sorry Kak, tanya. Kak ada $2 tak Kak? $2 je. $2. Nak buat makan. Tapi nanti saya, insyaAllah saya cari kerja lah. Oh, Masya Allah. Kakak nanti Kak. Oleh kerana kakak kasih saya $10, saya kasih $2, saya kasih $10. Siapa tak? Selalu kan kalau sedekah kan Allah kasih ganjaran kan. InsyaAllah. Kenapa? Saya kasih akak saja je tadi. Tapi nak tahu kenapa akak kasih saya $2 Kak? Yelah, kata orang susah kan nak cari makan kan. Kasih je lah. InsyaAllah. Doakan saya Kak. Apa nasihat untuk anak-anak muda? Anak-anak muda sekarang nak kena cari kerja lah. Mana boleh minta bantuan macam ni. Betul. Rajin Rajin nak bekerja, rajin nak usia. Betul lah Kak. Akak nak pergi mana? Saya dulu pernah saya susah juga. Akak pernah susah dulu? Dulu pernah. Umur saya berapa belas tahun dah susah. Saya cuba usia cari-cari bertanya orang kan. InsyaAllah. Time tu tak ada duit kan. Daripada Bedok ni pergi Orchard jalan kaki. Pukul 4 pagi saya bangun jalan. Akak jalan pergi Orchard? Ya, pergi Orchard. Kerja apa? Time tu kerja jual ayam. Oh ya ke? Masya Allah. Itu susah kan. Tapi sekarang dah okey lah Okay, Alhamdulillah. Dah kahwin dah? Dah ada anak-anak semua? Saya dah cerai dah. Oh. Okey. All the best Kak. Thank you, terima kasih Kak. Okay. Panjang juga dekat sini. Kasih. Kan sedekah kan Allah kasih lebih. InsyaAllah Kak. Take care Kak. Assalamualaikum. Di wajahmu kulihat mudah. Mana aku nak pergi ni? Tak baik tadi. Apa nasihat? Pergilah cari kerja, jangan minta-minta orang. Dia cakap untuk anak muda lah. Apa pesan untuk anak muda? Untuk anak muda rajin lah, jangan minta-minta orang. Oh, macam bagus. Baik, terima kasih kerana menonton our next guest dan semoga kita dapat manfaat dalam mana ingat kalau kita memberi pasti Allah akan melipat kali gandakan pemberian kita dan semoga kita jadi orang-orang yang kuat memberi insya-Allah sebab Allah sayang. Dan dibawakan khas untuk anda oleh GM Sons General Contractor bagi mereka yang nak dapatkan khidmat renovasi, dapatkan terus khidmat mereka. Ingat GM Sons General Contractor.